Cuba kita tengok gaji kita. Gaji kita katakan 3,000 bayar installment rumah, installment kereta, seumpama apa yang paling membebankan installment kita. Macam saya ambil contoh macam saya ambil contoh. Kita nak selesaikan masalah kos sara hidup. Saya dah banyak buat kajian tentang perkara ini. Dia akan balik kepada satu sebab yang paling utama, iaitu masalah yang melibatkan properti ataupun rumah ataupun kediaman. Cuba kita tengok gaji kita. Gaji kita katakan 3,000 bayar installment rumah, installment kereta, seumpama apa yang paling membebankan installment kita. Semua tahu paling utama adalah rumah. Sama juga kalau orang berniaga. Saya ada perniagaan. Kos yang paling besar yang menjadi overhead dalam perniagaan adalah properti, ataupun kalau buka kedai adalah sewa kedai dan seumpama yang melibatkan properti. Maknanya kalau saya buka kedai, apa yang jadi kos dalam harga barang, dua perkara besar, iaitu installment rumah saya sendiri. Kalau saya buat installment, tapi saya tak buat installment lah. Kalau kebanyakan orang dia buat installment. Installment bulanan rumah adalah kos kepada perniagaan. Ni kalau orang betul-betul faham perniagaan, dia akan faham. Kalau orang tak faham perniagaan, dia akan fikir sebab apa? Itu cerita panjang tu. Cuma saya nak sebutkan bahawa kalau orang yang betul-betul berniaga, dia faham bahawa yang pertama, kosnya ialah kos kita sendiri bayar installment rumah. Yang kedua ialah kos yang melibatkan kedai ataupun premis yang kita sewa. Dua kos ini sebenarnya menjadi elemen yang paling besar dalam sesuatu harga barang. Kalau tak boleh selesai dua ni, saya boleh sebutkan bahawa susah kita nak selesaikan kos sara hidup.